kita semua ni yang sepatutnya kita kena bersama lah dengan kempen ni dan juga tuntutan ni. Bukan sebab kita nak kena bersama dengan Ultras tu, tidak. Tapi sebab bola sepak. Sebab bola sepak Malaysia memerlukan apa yang kita katakan tadi tu. Memerlukan perubahan tu, memerlukan reform, memerlukan reset, pembaharuan dan sebagainya. Exco pun semua dah letak jawatan. So memang kita nampak kita dah sampai satu peak di mana bola sepak ni bagi saya lah di peringkat paling teruk dalam sejarah kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Jalan Terus episod 02 dengan tagline kita Jalan Terus sampai jumpa jalan. Baik, setelah sekian lamanya podcast Jalan Terus dah meriliskan video-videonya, podcast-podcastnya, dan kita ada satu recording baru yang kita buat tahun lepas, dan episod 1 yang kita keluarkan pada tahun ini baru saja lagi. Rekodnya tahun lepas tapi rilis tahun ini adalah disebabkan beberapa kekangan faktor masalah yang perlu kita selesaikan. Dan hari ini kita kembali dengan bukan wajah baru, dengan podcast yang sama, podcast Jalan Terus, dan ditemani oleh saya iaitu Peko sepanjang episod 02 hari ini. Kita ada ramai lagi host tapi hari ini saya yang akan mengendalinya. Baik, hari ini kita ada satu topik yang diperkatakan sejak kebelakangan ni panas, keras dan sebagainya. Ada pelbagai perspektif yang kita dengar, dan ini adalah tentang sukan, khususnya adalah bola sepak tanah air. Macam apa yang kita tahu, ada satu kempen baru yang dikeluarkan oleh peminat-peminat bola sepak tanah air, iaitu KBSKR. Apakah itu KBSKR? KBSKR adalah short form untuk kembalikan bola sepak kepada rakyat. Jadi apa sebenarnya yang kita nak ceritakan tentang kembalikan bola sepak kepada rakyat ini? Jadi dalam episod ini kita akan bincangkan tentang gerakan dan sentimen kembalikan bola sepak kepada rakyat, di mana satu suara protes daripada penyokong yang mungkin kecewa, yang mungkin sedih dan sebagainya dengan apa yang berlaku dalam lensa dan landscape bola sepak tanah air kita. Dan dari isu ini kita boleh lihat tentang pengurusan suasana stadium, hubungan dengan penyokong hinggalah tindakan boikot perlawanan. Mungkin ada sebab kenapa mereka lakukan sedemikian. Oleh itu hari ini kita bawakan khas kepada anda panelis-panelis kita yang saya boleh katakan hebat di dalam lensa bola sepak tanah air ini, iaitu di sebelah kiri saya ada Al-Fadli Awaluddin ataupun dikenali sebagai Fad, iaitu penyokong bola sepak tanah air. Apa khabar Fad? Sihat? Baik, sihat. Alhamdulillah. Terima kasih Fad. Masih jemput. Ya. Terima kasih sebab sudi datang. Kita berjaya pujuk Fad datang ke sini. Dan kita ada lagi seorang panelis ataupun kita punya speaker, iaitu saudara Saif Ismail, betul? Betul. Iaitu seorang ex-sekretariat FAM, Football Association of Malaysia, dan juga sekarang seorang pemerhati sukan bola sepak. So apa khabar Saif? Khabar baik, terima kasih. Terima kasih sebab datang. Terima kasih kerana menjemput. Selesa kan sekarang? Alhamdulillah. Okay. Dan kita ada lagi seorang panelis yang akan datang, cuma dia agak telat sikit kata orang Indonesia, dan dia akan datang kemudian, iaitu siapa? Kita nantikan kemudian. Dan jangan lupa kita ingin shout out kepada Mandiri yang telah pun menyediakan tempat untuk kita, dan di sinilah ruang untuk kita berpodcast di Rumah Mandiri Petaling Jaya. Jadi selepas ini kalau anda ingin berpodcast, mungkin boleh contact admin Mandiri, kita boleh bincangkan, mungkin kita boleh set up untuk podcast. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, kita akan mulakan dengan soalan pertama kita tentang KBSKR ni. Sebab saya nampak dan saya yakin dan percaya slogan kembalikan bola sepak kepada rakyat ni ada yang orang faham, dan mungkin ada juga orang yang tak faham. Mungkin orang yang sekadar tengok bola yang seminggu sekali, 6 bulan sekali, mungkin macam apa benda kembalikan bola sepak kepada rakyat ni kan. So mungkin Fad lah boleh define apa yang sebenarnya korang nak bawakan. Okay, kalau kita lihat kita panggil kempen lah kempen kembalikan bola sepak kepada rakyat ni dibawa oleh satu kelompok penyokong yang dipanggil Ultras Malaya. Mereka yang melancarkan kempen kembalikan bola sepak kepada rakyat ni. Jadi kalau kita lihat kenapa kembalikan bola sepak kepada rakyat kan, dia punya soalan macam-macam. Kenapa kepada rakyat, apa yang perlu dikembalikan dan sebagainya kan. Jadi saya rasa elok kita pergi, yang kita boleh buka ni boleh kan, mana tahu tak boleh pula kan. Okay, kita sebab saya takut nanti kalau kita ni ada yang tertinggal kan. Jadi kalau kita tengok daripada posting Ultras Malaya sendiri pada 13 April
dia menyatakan dah maksud ataupun penjelasan berkenaan kembalikan bola sepak kepada rakyat tu. Kalau ikut dia kata sini, kembalikan bola sepak kepada rakyat tu ialah satu slogan dan juga satu tuntutan. Ya. Ia menuntut agar bola sepak yang telah dirampas dan dijadikan alat oleh mereka yang gagal menjaga amanah dipulangkan semula kepada pemiliknya yang sebenar. Segala skandal, pemalsuan dokumen, korupsi, keputusan teknikal yang bangang katanya sini. Naturalisasi ekspres, tata kelola yang rosak, kes tidak membayar gaji. Ni kes orang kata kes famous lah ni, kes tak bayar gaji pemain. Semuanya membuktikan satu perkara, sukan yang dahulu dikenali sebagai sukan rakyat kini telah berubah menjadi sukan golongan berkepentingan. Okey, bola sepak telah diselewengkan demi kepentingan politik, kapitalis, individu tertentu dan juga permainan kuasa. Okey, jadi lepas tu baru dia elaboratekan kembalikan tu apa Kembalikan bermaksud sesuatu telah diambil, diseleweng dan digunakan secara salah, maka ia mesti dipulangkan semula. Ia menuntut pembetulan terhadap bola sepak yang telah dirampas oleh golongan elit dan birokrat, sukan yang diperalatkan untuk agenda politik dan kepentingan peribadi, sistem yang digerakkan oleh kuasa dan kepentingan, bukan integriti. Kembalikan ni bukan kita nak kembalikan kepada nostalgia ataupun era lama. Kalau kata kat sini, ia menuntut pemulihan menyeluruh, tata kelola yang telus, institusi yang berintegriti, liga yang kompetitif, sistem akar umbi yang berfungsi, penyokong, ni bagi saya penting juga ni, penyokong diiktiraf sebagai stakeholder ataupun pemegang taruh sebenar dalam ekosistem bola sepak. Maknanya penyokong ni bukan sekadar pelanggan ataupun customer ataupun orang kata bila nak pakai, bila tak nak pakai buang macam tu, dibuang, diletak tepi. Dia tak buang sebab dia perlukan kan, dia letak tepi je. Okey, maksud bola sepak pula kalau kata Ultras Malaya sini, semua orang tahu apa itu bola sepak. Yang rosak bukan sukan, yang rosak ialah manusia yang menguruskannya. Bukan seorang tapi keseluruhan sistem yang membenarkan kerosakan ini berlaku. Okey, rakyat pula ni saya rasa yang paling favourite lah kot. Yes. Rakyat. Kenapa rakyat? Kenapa rakyat? Kenapa rakyat kan? Orang duk tanya tu. Dia kata dekat sini, rakyat dalam slogan ini bukan kategori sosial. Ia bukan merujuk kepada golongan bawahan, komuniti, penyokong biasa. Tapi ia juga meliputi golongan elit, institusi diraja, ahli politik, pentadbir, pegawai tinggi. Mereka juga rakyat jika mereka memenuhi satu syarat asas. Saya rasa ni penting. Ya, apa syarat? Maknanya kenapa rakyat? Ni syarat asas dia yang diorang letak. Tidak menjadikan bola sepak sebagai alat untuk memuaskan nafsu dan kepentingan peribadi. Okey, faham. Guna benda lain tak apa. Okey. Jangan guna bola sepak. Okey. Banyak lagi benda lain boleh pakai. Kalau ikut sinilah kan. Okay, dia kata kan. Nafsu dan kepentingan peribadi yang dimaksudkan ialah nafsu untuk menang melalui kezaliman, nafsu untuk berjaya melalui penipuan, nafsu untuk menutup kesalahan dengan kuasa, nafsu untuk menunggang sukan ini demi keuntungan sendiri. Okey, dia kata kat sini lagi, namun kerosakan ini tidak akan berhenti jika ia terus dibiarkan. Okey, rakyat ialah mereka yang mahukan bola sepak yang tulen, jujur, adil dan sistematik. Sesiapa yang menolak segala nafsu dan kepentingan peribadi ini dan menjaga integriti serta maruah sukan ini, dialah yang dimaksudkan sebagai rakyat. Kepada merekalah bola sepak ini perlu dikembalikan. Okey, faham. Tapi ada satu soalan Fad. Tadi saya terdengar penyokong itu perlu menjadi stakeholder kepada pasukan bola sepak. Okay. Dan kita faham penyokong itu adalah rakyat lah basically. Tapi penyokong itu kepada siapa? Adakah semua orang yang menyokong ataupun penyokong bola sepak kita boleh bahasakan Ultras lah, sebab setiap kelab, setiap pasukan bola sepak ada Ultras. Adakah Ultras itu yang menjadi stakeholder ataupun macam mana? Kalau ikut kata dia, semua penyokong ni perlu diiktiraf dia kata. Mana tadi dia cakap tu? Perlu diiktiraf. Bermakna dekat sini yang saya rasakan ialah segala keputusan ataupun segala apa benda yang nak dilakukan dalam bola sepak Malaysia ni perlu mengambil kira kepentingan penyokong tu. Kita ambil contoh katalah jadual perlawanan. Kan? Jadual perlawanan ni bila nak disusun perlu diambil kira kepentingan penonton ataupun penaja dulu ke, ataupun golongan elit dulu ke, ataupun siapa. Jadi dekat sini tuntutannya ialah
kita nak penyokong yang diutamakan. Sebab yang akan pergi ke perlawanan ni semua kita. Faham? Jadi kalau jadualnya cacat marba dan sebagainya, bermakna penjadualan itu sendiri tidak mengambil kira kepentingan penyokong sebagai pemegang taruh yang diiktiraf. Maknanya tu yang kita kata tadi tu, bila nak pakai, bila tak nak diletak tepi. Maknanya setiap keputusan nak buat apa, nak buat jadual ke, nak buat apa ke, semua kena ambil kira. Okey, faham. Kena letak penyokong ni sebagai satu, apa orang kata, satu memegang taruh yang lah. Maknanya kau kena iktiraf, kau kena kata yang penyokong ni wujud. Bukan macam tak apa, kita bubuh je jadual macam ni, nanti dia orang ikut je. No. Bukan, kita bukan lembu. Betul? Kau bubuh main hari kerja pukul 3, kita pun pergi, kan, demi katanya, demi bola sepak lah, demi lencana lah, apa semua. Tak, kita bukan lembu. Kan? That's why ada frasa kembalikan bola sepak kepada rakyat tu. Kan? Faham? Okey. Kepada Saif sebagai seorang pemerhati sukan, saya nampak apabila Fad mendefinisikan, mungkin bukan Fad lah, Atras Malaya tadi kan, bila saya membacakan apabila kita mendefinisikan tentang rakyat ataupun penyokong itu perlu menjadi stakeholder, dan kita perlu mengambil keputusan rakyat ini untuk menentukan jadual perlawanan dan sebagainya. Apa pandangan saya sebenarnya? Sebab it's very hard untuk kita mendengar semua. Contoh, anda kata dia ada 10,000, contoh, walaupun tak masuk akal kan. Kita ada 10,000 penyokong, macam mana kita nak mendengar satu-satu soalnya? Okay. So sebenarnya rakyat ni lah, kita bercerita pasal rakyat. Bola sepak ni, kalau kita balik pada asalnya, adalah sukan rakyat. Okay? Dia punya nadi bola sepak ni memang berjiwa rakyat. Yang main bola ni adalah rakyat. Okay? Just for statistik, kalau nak dikirakan, sukan bola sepak ni sukan nombor 1 di dunia. Sukan nombor 1 di Malaysia juga. Ada dekat 300 juta. Okay, ni FIFA buat study. 300 juta pemain bola sepak di seluruh dunia. Memang sukan yang paling-paling dimain, yang ada orang kata apa, involvement. Okay, so dan dia sukan yang paling senang untuk main. Kalau you pergi tempat-tempat tak ada bola pun boleh main bola. Dia ambil plastik ke, dia ambil selotip, dia ni jadi juga main bola, betul. So this is the asalnya bola ni adalah sukan yang dimainkan oleh semua orang, right? So bila kita cakap kembalikan kepada rakyat tu, ni saya punya interpretation, kembalikan kepada orang ramai. Jangan sukan bola sepak ni dikuasai oleh golongan tertentu untuk kepentingan tertentu. Itu saya punya interpretation. Mungkin berbeza sikit dengan Ultras ni, right? Tapi Ultras punya definition tu bagus. Dia memberi satu perincian yang sangat baik untuk semua orang, dan niat ataupun prinsipal dia adalah sama, right? Jangan gunakan bola sepak ni untuk kepentingan pribadi, individu atau institusi tertentu lah, right? Dia adalah sukan rakyat dan harus dikembalikan kepada rakyat, right? Okey, faham. Tadi pun saya terdengar yang Fad cakap, bukan Fad lagi, Atras Malaya. Saya bacakan. Fad bacakan saja. Yang Atras Malaya kata kembalikan bola sepak kepada rakyat ini adalah merangkumi semua aspek, soal gaji dan sebagainya. Betul tak, Fad? Betul. Kembalikan soal gaji. Tapi sebenarnya isu gaji, isu ini adalah isu yang lama sebenarnya. Memang lama, bukan isu yang baru. Jadi kempen ni, adakah kempen yang bersifat amarah ataupun emosi semata-mata, ataupun ianya adalah satu isu yang besar sampaikan kita perlu buat kempen? Macam mana? Mungkin siapa-siapa boleh? Dia, bagi saya lah, dia isu pengurusan bola sepak, right? So apa yang berlaku bola sepak Malaysia sekarang ni, bagi saya di peringkat yang paling rendah sekali. Terlalu banyak isu. So macam tadi dalam apa yang dibaca, ada masalah gaji, ada masalah integriti, ada masalah akademi, ada masalah national team, macam-macam masalah, dan semuanya sekarang dia dah macam peak dengan apa yang berlaku dalam masa yang baru lepas ni, soal naturalisasi ni, dengan dan benda tu memang terbukti sebab Exco pun semua dah letak jawatan. So memang kita nampak kita dah sampai satu peak di mana bola sepak ni, bagi saya lah, di peringkat paling teruk dalam sejarah kita, dan solusinya adalah untuk reset balik dan kembalikan kepada rakyat, mana untuk kepentingan semua orang, right? So that is yang dan ni adalah satu masalah pengurusan,
Right. Dari segi minat pada bola tak ada masalah. Dari segi orang yang bermain bola ni tak ada masalah. Penyokong pun tetap sokong. Right. Cuma pengurusan bola sepak ni dah sampai satu peringkat yang paling rendah dan perlu kepada penyokong untuk mengatakan no, kita tak nak ni lagi. Kita tak nak lagi. Kita tak boleh terima dah semua masalah ni. Right. Dan kita sama-sama tak kisahlah ultras ke coach ke, pemain ke, orang yang tengok TV ke, budak sekolah ke, cikgu PJ ke, semua kena kata tak boleh. Kita dah sampai ke peringkat di mana kita tak boleh nak terima dah keadaan ni. Okay, faham? Saya boleh bersetuju lah dengan dia. Dia soalan tadi tu dia lebih mungkin orang bertanya macam awak kata tadi, masalah yang disebutkan tu dah berlaku lama. Maksudnya kenapa baru sekarang yang kita nak push for it lah kan. Kenapa baru sekarang kita nak pergi untuk menuntut perubahan dan sebagainya. Saya rasa macam yang saya cakap tadi tu, dia dah sampai satu peak lah orang kata, tahap yang maksimum lah. Macam tak boleh lah ni kan. Macam tu. Maknanya isu yang kita semua tahulah, isu yang paling berat sekali ialah isu lain ni pun berat, cuma ni mungkin yang terlebih berat sikit ialah isu pemalsuan dokumen yang berlaku pada tak adalah baru-baru ni kak, dia tahun lepas lah sebenarnya kan. Jadi mungkin isu itu menjadi kalau kita boleh panggil menjadi pintu untuk kita masuk untuk perubahan ni. Maknanya macam saya kata tu lah, betul lah. Kalau kita ni sebagai penyokong ni, bahasa kita ialah macam tak boleh lah ni. Kita nak terima bola sepak kita ni diperlakukan sampai serendah itu. Kan? Dan adakah kita ni masih lagi nak menerima, berdiam diri dan bersorak, memberikan sorakan kita kepada benda-benda yang dah berlaku ni. Maknanya kita nak buat ni macam tak ada apa, lagi 10 bulan dia settle lah, we back to normal lah kan. Dia dah tak boleh lah saya rasa kan. Dia nak kena push untuk perubahan tu. Okay, faham. Tadi saya tertarik dengan tentang pemalsuan 7 pemain warisan yang dokumen ni kan. Kita tak tahu berapa banyak palsunya tu. yang nyatakan al-akal. Nyatakan 7. Tapi itu kan kita akan ceritakan, kita akan kupas dengan lebih mendalam. Tapi sekarang saya lebih tertarik untuk ceritakan tentang riset ni kan. So soalan yang short and sweet saya nak tanya, just jawab yes or no. Adakah bola sepak ini rosaknya disebabkan individu ataupun sistem? Sistem. Yang dikendalikan oleh individu. Saya baru nak ada connector. Saya baru nak tambah tadi kan. Saya baru nak tambah tadi. Itulah dia. Okay, so sepatutnya tadi dia pilih sistem, saya pilih individu. Yes. So sistem yang dikendalikan oleh individu. So sengaja dia connector lah. Okay, faham. Tapi betul sebenarnya. Bola sepak tanah air, club especially, ada banyak masalah tunggakan gaji. Macam saya fans Kuala Lumpur City FC. Kesian lah dekat Giancarlo Fuoco, Paulo Jose. Betul. Gaji per bulan tertangguh-tangguh kan. Dan baru-baru ni ada viral pasal Rosli yang Kedah. Kepining. Kedah. Oh ya, Kedah. Ya. KDA. Dia actually KDA kan baru-baru ni kan. Dan sebagainya. Jadi adakah ini adalah satu isu yang berasingan? Sebab gaji tak bayar kelab lingkup buat kita, banyak kelab yang lingkup, bukan 1-2 kan. Tahun lepas saja Pahang FA, Perak dan sebagainya kan. Dan Liga Tunggal Langgang, pemilihan pemain, adakah ini semua connected ataupun macam mana? Connected dari segi macam mana tu? Maksudnya adakah semua ini isu yang berasingan ataupun disebabkan satu ni yang problem, semua sangkut juga? So this is symptoms of a problem. So kalau kita sakit, contohnya kita satu penyakit, kita nampak simptom yang berbeza, betul. So samalah, semua isu ni, baik bayar gaji ke, baik masalah pengadil ke, masalah scheduling, semuanya berasal daripada, kalau kita buat root cause-nya, daripada pengurusan yang agak lemah, sistem yang tidak mengambil kira kepentingan rakyat, dan bertahun-tahun dan tahun of, saya panggil, penerimaan kita rakyat ni tak kisah sangat, kita okey je, right. Tapi bila banyak sangat simptom ni, macam saya cakap tadi, dia dah sampai satu point yang dah tak ada selera dah, tak boleh lah. Dia dah kronik kronik kan. Faham tak? Kalau kita ni sakit pun, contoh dia boleh tahan sikit-sikit lah, ni dah sampai tak boleh dah, aku ni pergi klinik dah ni, nak kena jumpa doktor ni kan. Tapi menjawab pada soalan dia tadi tu, kalau technically, kalau kita nak kata isu ni, masalah ni ialah berasingan.
masalah gaji, masalah akad umbi, masalah ni dia berasingan, tapi in a way bila dia dah terlalu lama, dia dah menjadi satu rantaian masalah yang dia connected. Dia macam saya cakap tadi, macam kita sakit, mula sakit buah pinggang, Pergi ke jantung. lepas tu sakit lutut, sakit ni, last bila dibiarkan, semua penyakit tu dia jadi satu penyakit yang dah kita kronik lah untuk satu badan ni, which is satu sistem ni. So kalau you trace balik setiap masalah tu dia akan balik pada apa? Right, if you do root cause so dia akan balik pada masalah pengurusan Pengurusan lah. Right. Pengurusan yang menguruskan Yes. sistem yang sedia ada tu kan. Okey, tapi bila kita cakap tentang pengurusan ni, kita tengok Selangor, Astrasel lah sebenarnya kata. Astrasel 2024 tak silap, yang dia kalah berapa game straight tu kan. Yang dia nyanyi lagu apa lah. Tak ingat dia kalah 5 game berlawanan straight apa semua. Tu Astrasel ada riot, bukan riot lah, ada macam provoke kat dalam stadium. Dan soalan dia adalah, adakah pengurusan ataupun orang yang di atas ni tidak mendengar suara-suara ni? Dalam masa yang sama juga, nak kata perlu tukar orang. Dalam sukan bola sepak tanah air, FAM dah berapa kali tukar orang, tapi masalah yang sama masih lagi belum selesai. Adakah diorang sengaja tak nak dengar suara rakyat, ataupun masalah individu itu sendiri? Dia bertukar orang tu betul, tapi orang yang ditukar tu dia melakukan benda yang sama, Right. kesalahan yang sama, mengamalkan budaya yang sama. Kalau kita kata dalam bola sepak ni, dia ada satu budaya akur, budaya conformity, dia kata culture of conformity. Conformity dia AFC yang cakap AFC yang cakap. betul. Jadi mungkin budaya ni bertukar orang pun kan. Katalah Ali kepada Abu pun ada budaya tu, jadi dia akan akur kepada satu individu yang sama. Jadi dia tidak menyelesaikan apa-apa. Sebab tu mungkin kita nampak bertukarlah macam mana pun, bila kita masih mengamalkan kesalahan, membuat kesalahan yang sama, mengamalkan budaya yang sama, jadi dekat situlah dia tidak merubah apa-apa. Okay. Macam mana sistem tu nak berubah, macam mana prestasi tu nak berubah, macam mana semualah benda-benda tu nak berubah, sedangkan masalah tu ada. Tapi kita cuma akur je, macam yelah kita tutup je lah masalah ni, okey tutup. Okay, faham? Kita tak selesaikan, kita tutup. Kita move, orang kata move on macam biasa, macam tu. So saya nak tambah, penukaran orang ni, tukarlah siapa pun, tapi kalau sistem dia begitu, result dia akan sama ataupun hampir sama. Saya bagi contoh, kalaulah saya buat kelab baru, right? Saya ada duit sikit, saya buat kelab, saya main dalam Super League. Unless, kecualilah saya ni ada duit beratus juta, akan sampai satu peringkat di mana saya pun tak bayar gaji juga, walaupun habis juga, sistem tu akan orang kata apa? Dia tidak membantu. Tidak membantu. Hebat macam mana pun saya dalam pengurusan ni, so the system tidak membenarkan kelab-kelab ni, right, bersaing dengan baik. Right. So sistem harus ditukar, dan sistem ni macam kita cakap tadi tertakluk kepada satu golongan yang godfathers lah kita panggil, yang memegang kuasa, yang menetapkan sistem. Itu masalah dia sebenarnya. So maksudnya apa yang cuba saya sampaikan adalah, andai kata kita bagi Zinedine Zidane lah sekalipun, yang pegang Kuala Lumpur lah, sebab saya penyokong KL, Okay. saya tak nak cakap Selangor lah, gerak tak Zinedine Zidane dalam KLFC. So maksudnya kalau pengurusan kat atas tu masih lagi kata, kau kena kalahkan game ni, kau yang menang, adakah itu yang masuk? Tak. Kalau letak Zinedine Zidane sebagai manager pun, right, Balik kalau tak ada duit, kalau tak, sebab kos kan ni untuk bersaing terlalu tinggi, sampai dia jadi permainan yang tak diuntung. Okay. Right. So apa yang akan berjadi? Sama ada Zinedine Zidane akan, kau dapat duit banyak, pakailah player yang hebat-hebat, mungkin boleh lah. Ataupun you try sampai satu peringkat nak bayar gaji Zinedine Zidane pun tak boleh, dia pun lari. Jadi saya rasa apa yang kita bincangkan sini jelas lah. Kalau kita berbalik kepada kembalikan bola sepak kepada rakyat tu, ialah tuntutan supaya bola sepak itu berlaku dengan adil, jujur, tulen dan sistematik. Faham tak? Maknanya kita kena ada elemen-elemen tu dalam bola sepak, barulah kita boleh bergerak dengan satu suasana ataupun suasana bola sepak ataupun scene yang lebih sihat lah. Kan? Macam tadi Saif kata, kita perlukan duit untuk menjalankan ataupun berjayakan satu ni. Tapi kita tengok ramai, ni apa yang saya tahulah, mungkin ada benda yang saya tak tahu juga.
kerajaan pun ada dah melaburkan duit sampai sejuta, 2 juta. Lebih. Tapi lebih. Tak cukup. Tapi apa yang sebenarnya, sebab ahli politik pun dah masuk dalam bola sepak, swasta pun dah masuk dalam bola sepak, dan pada akhirnya tetap melingkup. Macam mana sebenarnya? Okay, kalau tanya jawapan tu kat saya balik kepada elemen tu lah. Siapa pun yang masuk dalam bola sepak ni, kalau tak ada kriteria yang adil, yang jujur, yang tulen, yang tak ada yang tak menggunakan bola sepak ni sebagai platform untuk kepentingan sendiri, dia jadi macam tu lah. Okey, jelas. Kan? Betul. Faham tak? You bubuh lah siapa pun, tapi bila dia masuk tu, pertama sekali kepentingan dia, bukan bola sepak. Maka melingkup lah. Okey, jelas. Kan? Satu lagi, mungkin kalau boleh bertahan sekejap, tapi lama-lama melingkup lah. Kalau nak tengok bola sepak ni pula, dia dah evolve daripada sukan kepada entertainment. Okay? Dan keperluan komersial ni dah menjadikan bola sepak ni tidak ada demokrasi. Right. Maknanya siapa yang ada duit, dialah yang akan berjaya. Right. Bukan di Malaysia je. This is memang trend dunia lah. Contohnya World Cup yang akan datang ni. Right. Kalau you tengok the cost of ticket sekarang ni, melampau-lampau. Right. Maknanya rakyat biasa, kalau kita orang Malaysia ni nak pergi tengok World Cup, tak mampu dah. Dia orang keluarkan satu slogan, created by the poor, stolen by the rich. Yes, right. So the commercial interest commercial ni dah terlalu tinggi sampai rakyat pun tak boleh nak mengambil join dalam World Cup ni. Kita tengok je lah daripada jauh. Right. Ni yang jatuh pada tadi tu. Kalau apa pun keputusan dia, komersial ke apa ke, keperluan penyokong sebagai pemegang taruh tu yang perlu diutamakan. Yes. Kan? Betul setuju. Kau nak komersial ke, kau nak apa ke, tapi kita ni kau utamakan. Okay, faham. Sekarang saya dah jelas dapat kedua-dua point. Isunya adalah korup lah. The main adalah korup lah. Bad management. Siapa ni? Management adalah korup lah. Bukan korup tu perkataan yang keras sikit lah. Saya rasa pengurusan yang tidak baik. Tidak baik. Okay. Tapi sebenarnya dekat Malaysia ni bukan bola sepak saja. Even dekat Malaysia sekalipun korup ni memang ada jadi makanan ruji sebenarnya. Kan dari isu SPRM sebab budaya. Dia jadi budaya. Kalau UNESCO sepatutnya boleh mengiktiraf korup ini sebagai satu budaya Malaysia. Itu sepatutnya UNESCO. Boleh mohon. Sebab kita tengok isu SPRM Azam Baki macam hari tu ada di Taman Merdeka. Sama sebab isu korup. Banyak isu korup yang telah berlaku dan sebagainya. Najib Razak korup, Perdana Menteri korup. So basically Malaysia adalah sebuah negara yang korup. So mungkin kita boleh do something kemudian. So sekarang kita nak beralih ke soalannya seterusnya. Sebab ni podcast jalan terus. So betul. Kita nak jalan yang lurus. Tak apa. Tapi bila sebut pasal korup tu, antara sebab boleh kata juga sebab korup ni lah berlaku antara isu-isu yang contoh yang kita cakap tadi tu, pemalsuan dokumen pun berlaku. Itu corruption lah. Betul. Atas sebab tu kan. Okey. Pun kita akan sentuh isu pemalsuan dokumen itu kemudian. Sekarang kita akan beralih ke soalan tentang ramai yang dah kata Ultras ni dah mula masuk campur dalam scene bola sepak. Sebab Ultras di dalam bola sepak Malaysia disinonimkan sebagai seorang penyokong semata-mata. Ataupun boleh kata cheerleaders lah dalam stadium. Kalau kat sekolah kita ada cheerleaders, dekat stadium kita ada cheerleaders. Jadi sebenarnya patut ke korang bersuara dalam isu ni? Patut ke Ultras bersuara atau tidak dalam isu ni lah, atau dalam apa yang dah berlaku lah. Bagi saya kewujudan Ultras tu sendiri adalah untuk menjadi satu platform yang memberi tekanan ataupun kalau kita kata dalam bahasa Inggerisnya ialah check and balance lah. Semak dan imbang. Semak dan imbang untuk bola sepak Malaysia. Kan, dia menjadi satu platform which is bagus lah. Bersorak menyokong tu satu perkara, tapi dalam pada menyokong tu apa, kan, which is apa yang Ultras buat sekarang ni dah tuntutan. Dan dulu pun kita pernah ada PFSLJ, Presiden FM sila letak jawatan, itu juga menuntut perubahan, pembaharuan dan juga perubahan dalam bola sepak Malaysia lah pada ketika itu, isu yang pada ketika itu, kan. Dan antara isu-isu yang berlaku dulu pun masih juga berlaku sekarang ni dalam tuntutan kembalikan bola sepak kepada rakyat ni masih lagi ada, kan. Dan ditambah pula dengan isu-isu baru kan, yang lebih top, kan. So bagi saya
untuk mengatakan ultras ni hanya untuk menyokong, tidak. Alright. Tidak. Diorang lebih beyond daripada sokongan, beyond daripada apa yang kita nampak dekat teres tu. Kan? Dia bukan sekadar hanya dalam bola sepak. Kan? Bola sepak, teres tu sekadar satu simbol ataupun satu tempat, platform untuk mereka ni semua melempiaskan rasa apa yang mereka rasa dan sebagainya. Itu satu, orang kata satu pentas lah, satu platform kan. Okay, faham? Okey. Saya nak tambah, silakan. So bola sepak tanpa penyokong jadi apa? Jadi sunyi ke? Betul. Yeah. Betul lah begini. Zaman COVID, kita tengok bola tak ada penyokong. Ada suasana tak? Tak juga. Ada rasa nak tengok tak? Tak juga. Tengok sebab tak ada benda lain nak buat. Tapi time tu saya tengok sebab Chelsea menang UCL tu. Okay. Final tu best tak? Oh best lah. Ya sebab tengok rumah macam Chelsea. So bola sepak, kalau nak sikit bola sepak komersial, tanpa penyokong takkan jadi. Betul. This is, kita tak boleh nak nafikan benda ni. Betul. So penyokong memang ada tempat dia. Right. Dan tanpa penyokong tak boleh lah nak bayar gaji coach, nak bayar gaji pemain, kita jadi amateur je lah. Right, kita main for fun. Tapi amateur pun ada penyokong juga kan. Kita main for fun lah. Right. So penyokong ni memang satu elemen yang penting. Dan saya nampak Ultras ni, setiap klub ni adalah what we call the apex of penyokong ni. Maknanya cerminan suara penyokong. Right. Dan sebab dia orang yang paling setia pergi game, so dia ada suara yang harus didengar jugalah. So bila isu berbangkit, dan tak banyak kali sebenarnya Ultras ni dulu PF Presiden FMC letak jawatan tu, ada isu-isu dia bersuara. Sekarang ni ada isu lain yang sama, yang lama dan balik isu baru, dia bersuara. So dia menjadi satu, kita punya conscience lah sebenarnya, peringatan kepada semua yang sebenarnya penyokong ni adalah elemen penting dalam ekosistem bola. Dan kalau tak ada penyokong, the whole seluruh infrastruktur komersial bola sepak ni akan cease to exist lah. Contohnya World Cup ni, kalau tak ada penyokong apa jadi? Sunyi lah. Sunyi. Betul. Tak jadilah jadi sukan main-main je lah. Betul. Okey, Saif, saya nak tanya soalan. Sekarang kita tengok Ultras Malaya dah ada 12 sub. Dah mula bersuara tentang banyak kempen dan sebagainya kan. Tapi ada juga segelintir orang yang mengatakan bila Ultras bersuara ni, bak kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim, nyet bising ataupun merengek je kan, itu kata Anwar. So adakah bila Ultras menyet ni, adakah ini satu yang perlu dan wajib dilakukan oleh seorang Ultras, ataupun ia adalah sebagai bising bunyi lalat saja? Tu macam mana? Apa pandangan kamu? Saya bukan Ultras. Saya nak jawab susah sikit. Seorang pemerhati Tapi saya rasa it's a signaling kan. Bila orang dah mula bising ni, you kena ambil tahu yang ada sentimen yang tidak senang. Betul. Kalau Ultras dah berbunyi, maknanya mungkin penyokong biasa pun dah akan berbunyi juga. Right. And bila ramai dah berbunyi dan you tak nak dengar, di situlah akan berlaku kejahatan. Dan politik pun sama, betul? So bila rakyat dah berbunyi, kata tak adalah semua nyanyi ni, lalas masuk pilihan raya kalah. Betul? So this is signaling yang kita harus dengar. Right. Ultras tu, kalau bagi saya lah, kalau tak ada isu, saya sebenarnya dengan Ultras saya rasa diorang lambat. For me. Patutnya awal dulu kalau dah start dah benda ni. Betul. Dia baru sampai ke sini. Right. Saya yang geng-geng pemerhati ni dah baca cerita lama dah pasal reform ni. So kita yang pemerhati ni kata reform tu perlu reset, perlu ada banyak yang pembetulan yang harus dibuat. So mungkin 6 bulan 7 bulan lepas tu Ultras pula dah join the suara yang sama, sentimen yang sama. Mungkin lepas ni rakyat biasa pula akan ada sentimen yang sama. So semua akan start ni, you kena dengar. Sebab ini adalah suara rakyat. Right. Dan Ultras, like I said, adalah apex kepada penyokong ni. Right. That's my view lah. Saya tambah sikit lah kan. Macam saya cakap tadi, Ultras ni adalah sebagai satu platform untuk melaksanakan tekanan-tekanan terhadap perkara-perkara yang perlulah. Dalam kita cakap ni dalam konteks bola sepak lah. Dalam konteks bola sepak. Jadi sepatutnya
kita kena cerita benda ni ialah macam orang-orang penyokong biasa ni semua pun kena bersama-sama lah. Faham tak? Ni bukan kita jangan cakap benda ni Ultras Malaya sahaja yang Tak. punya isu. Ultras Malaya sahaja yang menekan. Ultras Malaya sahaja yang boykot. Itu hari diorang ada keluarkan kenyataan boykot tu dan sebagainya. Sebab benda ni kalau kita tengok secara realitinya, semua orang pun bercakap ataupun ada rasa orang kata rasa tak puas hati, rasa yang ada kesalahan-kesalahan yang berlaku dalam bola sepak Malaysia ni. Kalau kita tengok secara realitinya, orang bercakap di media sosial dan sebagainya. Jadi semua orang sebenarnya berkongsi satu rasa yang kita boleh kata sama lah, kan? Mungkin berlainan isu tapi rasa tu sama terhadap bola sepak Malaysia. Jadi apa yang saya nampak ialah Ultras dia sebagai satu kelompok gerakan yang boleh kita kata besar dekat Malaysia ni, dia dah bergerak melontarkan tuntutan, melontarkan kempen kembalikan bola sepak kepada rakyat ni semua bersama dengan tuntutan-tuntutan yang dia dah letak. Jadi kita semua ni yang sepatutnya kita kena bersama lah dengan kempen ni dan juga tuntutan ni. Bukan sebab kita nak kena bersama dengan Ultras tu, tidak. Tapi sebab bola sepak. Sebab bola sepak Malaysia memerlukan apa yang kita katakan tadi tu. Faham? Memerlukan perubahan tu, memerlukan reform, memerlukan reset, pembaharuan dan sebagainya. Dan itulah yang diletakkan di atas meja sekarang ni. Okay, jadi kita semua nak kena angkat benda ni sama-sama. Okey, faham. Kan? Sebab kalau kita fokus Ultras Malaya bermakna benda ni cuma pada diorang je lah yang ni, tapi sebenarnya macam awak pun berkongsi rasa yang sama. Saif pun berkongsi rasa yang sama walaupun dia bukan Ultras dan sebagainya, tapi kena we are together kan? Football. Sebab tu dia pakai tu kembalikan bola sepak kepada rakyat. Rakyat tu bukan hanya tertakluk kepada Ultras. Betul. Kan? Okey, last short and sweet daripada Fad sebab sebelum kita berehat tadi Saif kata Ultras di Malaysia ni lambat. Ultras Malaya lambat. Okey. Dan saya sebagai seorang yang memang ada dalam industri sukan, saya pun dulu saya belajar dengan Profesor Dr. Zuad Akbar. Mungkin saya kenal. Zuad Akbar adalah pensyarah saya. Dan saya pun rasa Ultras ni lambat. Apa pendapat Fad? Pendapat saya Short and sweet je? Short and sweet. Short and sweet je? Short and sweet lah. Saya boleh setuju lah. Okey, baik. Terima kasih Fad. Kita berehat dulu. Kita jumpa di segmen seterusnya. Okay. Kembali kita ke segmen yang kedua di podcast Jalan Terus episod 02. Ya, selepas kita dah berehat, kita dah legakan tekak kita, dah basahkan tekak kita, dan sekarang kita akan sambung mengenai topik yang hangat diperkatakan, iaitu kembalikan bola sepak kepada rakyat ataupun KBSKR. Ya, tadi kita dah ulas panjang tentang kenapa kembalikan bola sepak kepada rakyat, kenapa perlu riset, kenapa perlu itu, kenapa perlu ini dan sebagainya. Dan sekarang Fad, kembalikan bola sepak kepada rakyat, apa yang korang nak sebenarnya? Ya, aku pula sorry. Saya pun ada tempat. Aku pun boleh, tak apa. Saya rakyat. Aku engkau, tak apa. Saya pun ada terbaca tadi tentang tu, bukan tadilah, sebelum ni memang saya baca tentang tuntutan sepak kepada rakyat. Jadi mungkin Fad boleh ceritakan sikit apa yang korang tuntut ataupun minta. Tuntut. Lama bergerak. Cerita pasal tuntutan bergerak. Okey, tuntutan tu kalau kita tengok, dia ada menyatakan 3 tuntutan. Dan saya rasa itu adalah tuntutan boleh dikatakan tuntutan asas lah, tuntutan asas terhadap kempen ni. Yang pertama sekali, tuntutannya ialah menarik balik kewarganegaraan 7 pemain yang terlibat dalam pemalsuan dokumen tu. Yang nombor 2 ialah mengembalikan pengurusan skuad kebangsaan kepada FM. Kembalikan pengurusan tu, letak balik bawah FM, sebab sekarang ni dia berada di luar bidang kuasa FM. Yang ketiga ialah reformasi bola sepak Malaysia, which is reformasi total lah secara menyeluruh bola sepak Malaysia ni. Okey, faham. 3 tuntutan yang ni. Dan saya rasa adalah kot penjelasan daripada tuntutan ni. Ni mungkin dia punya apa orang kata headline lah. Sebelum saya bergerak ke Saif, KBSKR menuntut penadikan semula kerakyatan 7 pemain warisan. Ini adalah saya boleh katakan
demand yang very aggressive, very agak keras lah sebenarnya kan, sebab ianya beyond of everything. When I said beyond of everything, dia ada masa-masa tersendiri lah kan. So kenapa perlu tarik balik 7? Sebab kita saya memang jelas bila KAS kata bersalah, tapi AFC kata tak salah. Tapi kenapa kita minta untuk ni? Okey, orang kata kalau nak cerita benda ni sebenarnya dia kena orang yang betul-betul berpengetahuan dalam orang kata undang-undang, perlembagaan dan sebagainya lah. Tapi ni kita bercakap dari sudut rakyat lah, knowledge rakyat, bahasa rakyat lah. Kita sebagai rakyat ni kita bercakap mudah lah kan. Seperti yang kita tahu, semua orang berkata yang kenapa nak kena tarik balik, mereka adalah warga negara Malaysia yang sah. Okey, betul, setuju, mereka adalah warga negara Malaysia yang sah, yang diberikan kad pengenalan dan juga pasport daripada kerajaan Malaysia lah, menerusi KDN lah kan, Kementerian Dalam Negeri, JPN. Budi bicara. Dan menurut Menteri KDN sendiri, dia yang menyatakan, saya rasa dalam Parlimen. Dia cakap benda ni, dia memberikan kerakyatan ni adalah atas budi bicara seorang menteri. Okey, fine lah, kita kata fine lah, sebagai rakyat kita kata okey kan. Tetapi persoalannya, budi bicara yang diberikan, yang digunakan tu adalah agar 7 pemain ini boleh bermain untuk skuad kebangsaan. Betul? Kalau tak, kenapa kita nak bagi? Betul tak? Takkan kita nak bagi dia sebab apa? Sebab saja aku boring hari ni, tak ada kerja, so bagilah kerakyatan kat orang kan. Maknanya aku hari ni tak ada buat apa kan? Hari ni tak ada buat apa kan? Bagi borang-borang, aku bagi aku luluskan kerakyatan ni. Tidak. Budi bicara yang dikatakan tu adalah secara teknikal, kalau kita faham, adalah sebab okey, 7 orang ni boleh main untuk Malaysia. Okey, tak apa, aku guna budi bicara aku. Dia kata okey, bagus 7 orang ni. Okey, budi bicara aku bagi kerakyatan untuk main untuk Malaysia. Betul? Jadi apa yang berlaku sekarang ni, bila dah berlaku FIFA ni, KAS apa semua, menyatakan 7 orang ni tidak boleh bermain untuk Malaysia. Dia tak kata yang diorang ni bukan rakyat Malaysia. Dia kata tidak boleh bermain untuk pasukan Malaysia. Jadi bila tak boleh bermain untuk pasukan Malaysia, secara mudahnya, secara teknikal mudahnya, sebagai seorang rakyat ni yang faham, jadi apa guna lagi kita bagi dia kerakyatan tu? Sebab kerakyatan asal yang diberikan tu adalah untuk diorang bermain untuk Malaysia. Betul? So sekarang ni dia macam dah tak memenuhi kriteria yang asal tu. So by right buat apa? Betul. Tarik balik. Betul. Tarik balik kerakyatan tu. Kan? Ada juga yang kata kalau tarik balik 7 orang ni akan jadi persona non grata sebab Malaysia hanya membenarkan satu pasport saja untuk dipegang. Maknanya bila dia dah dapat kerakyatan Malaysia ni, kerakyatan asal dia dah bagi balik dan sebagainya. Saya tidak merasakan perkara itu berlaku lah. Saya merasakan mereka adalah pemegang kedua-dua pasport. Dua pasport. Okay, kan? Saya merasakan. Tapi tak kira lah apa yang saya rasa ke apa ke, yang penting perlu ditarik balik kerakyatan 7 orang ni. Okay, faham? Itu dari bahasa rakyat lah. Kan? Secara teknikal, secara lebih mendalam undang-undang perlembagaan tu 1 poin berapa, 3 poin apa ke, saya tak berapa nak pakar lah. Mungkin kita boleh buat forum lah kemudian. Mungkin kemudian kita boleh buat, kita ajak pula yang lawyer ke apa kan? Lawyer ke apa ke kan, mungkin dia boleh terangkan dengan lebih mendalam kan. Okey, saya setuju lah dengan sebelum saya pakai Saif. Saya setujulah. Sebabnya instead of kita bagi, sebab apa yang saya baca pun IC itu diberikan dalam tempoh masa sehari. Why not you give the nationality to the Giancarlo Gualifuoco KL lagi ke Bergson Alcifa, sebab saya suka tengok how the way Bergson main kan. Saya kalau macam tu saya pun tak setuju. Saya secara peribadi memang tak berapa setuju naturalisasi ni. Kan? Itu saya lah. Kan? Okay, mungkin kita boleh sembang kemudian kenapa and why, kenapa tak. So, sekarang saya nak pass kepada Saif. So pasal kewarganegaraan ni, yes. Boleh tak? Okay. Sebenarnya isu ni bagi saya bukan isu bola sepak. Ini isu prinsip dan integriti negara. Right. Kita sebelum merdeka ni, datuk nenek kita duk fight untuk kemerdekaan, untuk orang asing datang mendapat kewarganegaraan. Panjang cerita dia. Ini masalah prinsip. So kalau ada orang datang, kita bagi je kewarganegaraan macam tu je, dia dah melanggar prinsip perlembagaan negara kita in a way. Right.
So ni bukan isu bola Ni isu adalah di mana integriti dan jati diri kita sebagai sebuah negara. Right. Dia mendapat dokumen tu berdasarkan dokumen palsu. Okay? Permohonan tu berdasarkan dokumen palsu. Sebab dia kata a birth had occurred. Right. Padahal kita tahu birth tu tak berlaku pun. Birth tu berlaku di negara masing-masing. So benda tu salah. Dan benda ni macam mana pun boleh mendapat kewarganegaraan atas budi bicara. Memang budi bicara, tapi kita tak boleh terima because hari tu saya rasa macam kata saya boring, saya bagi budi. Tak, you kena ada justification. Betul. Juga sebenarnya. So ini adalah masalah prinsip. Dan kalau kita tak boleh nak maintain atau uphold prinsip dan integriti negara kita, apatah lagi bola sepak ni. So for me, 7 ni immaterial. Ni adalah masalah prinsip. Ramai lagi orang yang memohon warga negara yang tak dapat-dapat, yang lebih layak untuk mendapat IC dan pasport berpuluh-puluh tahun, minta kena reject. Kita semua kenal orang-orang yang dalam keadaan macam ni. Tapi ni boleh datang sehari, bagi je budi bicara, lepas tu bila tak edit buat tak tahu. So soal ni lebih kepada mereka yang meluluskan, right, dengan budi bicara. Dan lepas benda ni dah ternyata kantoi menggunakan dokumen palsu, apa jawab you sekarang? Right. Sebab you kena berjawab bukan pada stakeholder bola sepak je, kepada semua orang warga negara ni sebenarnya. So it's a matter of principle and integrity bagi saya, bukan masalah bola ni sebenarnya. Right. Okay, faham. Anda tambah Pat? Macam nampak macam ada. Kalau nak tambah panjang nanti kan. Tak adalah, betul lah. It's a matter of kedaulatan negara kan. Itu kalau kita bercakap soal konteks di luar. Di luar bola sepak lah kan. Kalau orang kata, kalau bahasa nak mudahnya, kenapa kita nak pelihara 7 orang ni kan, sedangkan kita ada lagi berjuta-juta. Bukan 7 dia, sesiapa yang mendapat kewarganegaraan dengan cara tak betul, tarik balik dia punya. Maksud sekarang ni ialah 7 orang ni kan. Kenapa kita nak jaga dia orang kan? Benda dah berlaku, I mean just accept it, tarik balik, kita move on lah. Betul. Dan jangan buat lagi. Okey, Saif, apakah pandangan Saif mengenai tuntutan yang dikemukakan oleh Ultras Malaya? Tadi saya dah cakap tentang tuntutan pertama. Mungkin sekarang saya boleh ceritakan apakah pandangan sebagai seorang pemerhati bola sepak mengenai tuntutan kedua dan ketiga Ultras Malaya. Okey. Macam dia berkait, right? Boleh dikatakan berkait lah. So kita tuntutan kedua adalah kembalikan pengurusan pasukan kebangsaan pada FAM. Dia selalu soalan yang orang tanya kan, kenapa nak kembalikan kepada FAM? Kan FAM tu dah tak betul kan? Macam itulah selalu orang tanya kan. So aku pula jadi host kan. So mungkin dia boleh reset dulu. Kita kena betulkan FAM. Sebab macam mana pun FAM ni adalah satu-satunya badan yang diiktiraf oleh FIFA untuk menguruskan dan mentadbir sukan bola sepak di Malaysia. Okay? You outsource pengurusan bola sepak kebangsaan ni, national team, macam mana pun borang kena submit. Betul, oleh FAM. Tu badan induk. Badan induk. Yang sign surat bukan CEO national team, adalah Setiausaha Agung FAM. Right. So kenapa you nak duplicate kerja ni? Right. Tak ada sebab sebenarnya. Jadi secara, kalau nak mendapat kepakaran luar boleh. Memang selama ni kita buat pun, betul. Tapi biarlah di dalam FAM. Di dalam. Right. Bila press conference hari tu, kita tanya apakah struktur, dia keluarlah ini kat sini, FAM sini, visionary kat sini, NT dekat sini, semua tak faham. Tak ada ketulusan dalam tadbir urus dan governance tu. Kita sebagai pemegang taruh nak tahu. Right. So secara natural dia letaklah di FM, sebab macam ni, bila berlaku isu pula, siapa yang salah? Betul. Kita tak dipersalahkan pula. Semua diam. Tak dipersalahkan pengurusan outsource ni. Yang dipersalahkan ada kesilapan teknikal, tak siapa yang buat silap tu. Yang dipersalahkan adalah Setiausaha Agung yang masih lagi ada, dan Exco pun salah juga. Right. So lebih baik benda tu berada di dalam FAM, kerana memang itu dia punya job scope dia kat situ. Yes. Right. So berkait pula dengan tuntutan ketiga ni, right? Reformasi bola sepak Malaysia. Reformasi bola sepak Malaysia, FAM perlu direformasikan. Right? Dan ini juga balik kepada tuntutan kembalikan pada rakyat ni. FAM masalahnya adalah terlalu eksklusif. Okay? Ramai yang tak tahu bahawa FAM ni terdiri daripada 20 ahli sahaja.
Okay. So apa saja yang kita cakap ni sebagai rakyat, sebagai pemerhati, sebagai penyokong, kalau 20 masih 20 ke sekarang? Masih 20. Masih 20 tapi dua yang melawan ni dapat saya dah kena ban. Tu 20 dah ni kena masuk suspend. dari presiden sampai bawah. Tak 20 persatuan affiliates. Oh, affiliate. So kita ada 20 persatuan. LFA, Yes. FAS, Setiap negeri campur KL ada 14 13 negeri campur KL 14. Lepas tu ada persatuan bola sepak Melayu Malaysia, Cina Malaysia, India Malaysia, ada persatuan bola sepak Polis Diraja Malaysia, ATM, persatuan bola sepak Angkatan Tentera Malaysia dan jurulatih dan persatuan bola sepak Jurulatih Malaysia. Okay? So ni dah 20 persatuan yang sebenarnya mengkontrol masa depan bola sepak Malaysia, yang mengundi untuk presiden, pencalonan. Ni semua 20 ni. So kalau semua 20 ni satu geng, kita bising macam mana pun takkan berlaku perubahan. Ni dari segi statut ni. So ini yang kita kena faham, right. Dan reset tu perlu berlaku di antara 20 member ni dan juga FM, right. Apa yang berlaku sebelum ni adalah this 20 ni memang berkawan sama sendiri, tidak mendengar sangat keluhan rakyat dan membuat dasar dan keputusan pengurusan berdasarkan kepentingan masing-masing lah saya nak katakan, right. Nak maintain the status quo, right. So saya bagi contoh untuk pencalonan presiden, okay, kita ada 20 persatuan. Dalam statut asal perlukan 3 pencalonan untuk seseorang itu menjadi calon presiden. So 3 daripada 20, that's about 15%. Okay. Baru-baru ni dalam masa tak salah saya 7-8 tahun yang lepas, kelompok yang 20 ni termasuk Exco ni telah menukar statut ni menjadi kita perlukan 6 pencalonan 6 daripada 20. Kenapa 6? Kenapa tambah jadi 6? Right. Sebab apa tambah? Untuk menyukarkan lagi lah. So maknanya mana you nak dapat, kalau you challenger contohnya, mana you nak dapat sokong 6? Susah. So kalau dah ditukar pun dalam statut ni, selagi 6 tu wujud, selagi itulah takkan ada pencalonan, takkan ada perlawanan untuk presiden. Because susah sangat nak dapat, ada 30%, 30%. Sebagai benchmark, FIFA ada 211 ahli, 211 negara. Untuk pencalonan presiden FIFA hanya 5 daripada 211. So berapa ramai boleh dicalonkan lah, right, kan? Boleh dicalonkan. Maknanya dia inklusif. Kalau contoh dia, you lah Fad nak jadi presiden, dia hanya perlu pergi kepada 3 negeri, kata aku boleh betulkan bola sepak Malaysia ni lah, kau calon aku. Kalau 3 dah setuju, dia boleh dicalonkan. Tapi kalau 6 susah, memang susah, right. So this is perubahan yang berlaku di dalam kelompok yang berkepentingan ni, yang diorang buat untuk menyukarkan sesiapa saja yang challenger ni, right. Dan inilah reform yang paling besar yang perlu berlaku sebelum apa-apa reform lain, right. So rakyat, penyokong, ultras, semuanya termasuk pemerhati semua, kita pun kalau you tengok dalam paper dah sebut-sebut dah benda ni. Dan benda ni akan keluar di dalam menurut AFC akan ada satu mesyuarat kongres lepas ni. Harapnya ini akan akan menjadi satu cadangan supaya dikurangkan daripada 6 kepada 3, in line dengan percentage yang FIFA pakai. Dan AFC pun perlukan 4 daripada 47 tak salah saya, right, which is about 3-4% je. So kita kena kurangkan ni supaya ada orang, katakanlah ada orang yang berminat dan boleh mendapat sokongan, dia boleh menjadi calon untuk menukar keadaan. Right. Tu nak jadi calon tu kena dari dalam tu lah, dalam tak kisah. Sesiapa boleh jadi calon, you boleh. Tapi engkau kena dapatkan 6 affiliates. Okay, mungkin nanti kita boleh fikir macam mana untuk dapatkan sokongan 6 So syarat dia, just to be clear, sesiapa saja boleh menjadi presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia dengan syarat dia mempunyai 3 tahun penglibatan dalam bola sepak. Tak kisahlah macam mana pun, you referee ke, you menyokong boleh actually, right. Okay, 3 tahun seumur hidup dia, dan dia mendapat sekarang 6 pencalonan. So kita nak kurangkan pada 6 kepada 3, right. Itulah saya cakap ni sebab saya pada FM dulu, benda ni saya nampak orang biasa tak nampak hal-hal statut ni. So benda ni satu benda yang penting
Dan saya nak push lah pada Ultras, kepada semua yang melihat ni, bila tiba masanya untuk kita bersuaralah supaya 20 affiliate ni ataupun 18 sekarang lah, membuat penukaran statut untuk membolehkan 3. Barulah kita boleh nampak mungkin ada calon baru yang masuk, right? Itu reform yang paling utama yang harus paling penting. Ya. Kalau tidak memang tak ke manalah kita. Right. Okay, faham? Fad nak tambah apa? Saya nak rumuskan sikit. Rumuskan. Kan? Rumuskan lah. Saya cuma nak kaitkan balik apa yang kita dah bincangkan tadi tu ialah berkenaan dengan kembalikan bola sepak kepada rakyat ni. Saya mungkin korang bila dengar ni mungkin akan cakap ulang, tapi memang nak ulang benda ni. Bola sepak yang adil, yang tulen, yang jujur dan bersistematik, ini adalah salah satu contoh lah yang dijelaskan oleh Saif tadi tu. Kenapa ianya perlu? Kenapa ianya perlu sangat sekarang ni? Jadi sedikit sebanyak dah menjawab persoalan tu kan. Kenapa kembalikan bola sepak kepada rakyat ni perlu sekarang ni? Okey, sekarang saya dah jelas. Tapi ada satu persoalan yang tiba-tiba come out dari minda saya. Ini saya tanya nanti kalau saya tanya kau keluar saya kena pukul lah kan. Pukul tu mungkin juga. Soalannya adalah kita tengok macam tadi Harimau Malaya lah, Ultras Malaya minta untuk 7 kerakyatan tu ditarik semula, betul. Tapi kita tengok diorang main okey je kan, lawan Vietnam. After a long time kita tak pernah kalahkan Vietnam. Kita menang baik dengan Vietnam 4-0. Okay. Vietnam hampa tak boleh nak attack tentu. Pengguna Garkes jaga kau gila kan. So macam mana? Diorang main okey tapi kenapa nak kena tarik juga? From Ultras side lah kita gunakan. Kalau tanya saya kenapa kena tarik tu, jawapan dia rasanya mudah lah, sebab berlaku pemalsuan dokumen dekat situ. Okay. Walaupun tak kira lah dia boleh timbang bola 100 ke 1000 ke tapi pemalsuan dokumen tu berlaku. Jadi dia tak sepatutnya adalah dekat situ. Sebab kenapa kita nak, atas sebab kita nak menang ataupun kita nak sesuatu kejayaan tu, kita perlu pergi dengan penipuan kan. Cukup yalah, kalau kita nak kata bola sepak ni tak ada penipuan, bohong juga kan. Sebab kadang-kadang dalam padang tu sendiri 90 minit pun macam-macam PL ada kan. Yang kata handball bukan handball tu pun penipuan juga. Tapi cukuplah sekadar benda tu berlaku kat situ kan. Tak payahlah sampai dokumen pun kau nak tipu umur ke tipu apa ke kan. Jadi rasanya tak sepatutnya tak ada soalan dah kenapa perlu ditarik balik. Pemalsuan tu berlaku jelas. Betul. Kena tarik balik 7 orang punya kerakyatan ni. Walaupun dia boleh timbang 100 bola satu sekali. Orang kita yang ada IC daripada lahir ni pun ramai lagi yang boleh timbang 100, 1000 apa semua. Saya boleh timbang 101. Mungkin ni saya boleh main Harimau Malaya. Tapi saya tertarik dengan Peko tadi. Dia cakap kita boleh menang dengan Vietnam kan. 4-0. Sepatutnya kita lihat kenapa kita memerlukan 7 orang ni supaya kita boleh menang dengan Vietnam. Ini bermaksud satu kegagalan dari segi pembangunan grassroots akar umbi kita, kegagalan dari segi pengurusan bola sepak kita, mungkin daripada segi pengurusan liga juga, apa semua itu semua menunjukkan kegagalan. Sebab apa kita perlukan 7 orang ni kan. Jadi ianya memang satu bukti yang mengatakan pengurusan bola sepak kita selama ni memang gagal. Kita kena tanya balik sebenarnya diri kita ni. Katakanlah Malaysia satu hari nanti dengan cerita World Cup lah, cerita Asian Cup lah. Piala Asia. AFF juga. Right. AFF maybe Asia lah. Kita tengok atas sikit kan. Katakanlah kita menang atau masuk dalam next group stage Piala Asia ni menggunakan seluruhnya pemain warisan. Apa perasaan kita? You rasa okey tak? Maknanya semua pemain yang dah bermain sini 5 tahun, kita bagi warga negara semua, bagi dia main untuk Malaysia. Apa you rasa? Saya dah jawab tadi lah. So ni masing-masing punya tepuk dada tanya selera lah, betul? Bagi saya, I'm not proud. Okay? I'm not proud sebab pemain warisan yang dah 5 tahun dia orang dibangunkan di luar. Dia adalah hasil ataupun produk pembangunan negara lain, datang berkelana kat sini, dia main 5 tahun. Lepas tu kita bagi dia warga negara. Memang sah. It's allowed. Tapi no. Because dia menunjukkan kegagalan sistem kita untuk membangunkan bakat. Apa yang ideal adalah mixture. At least lah half of the team tu adalah bakat yang dibangunkan di Malaysia. Right. Go through the ranks. Right. So kita boleh berbangga dengan
sistem kita boleh melahirkan pemain, dan sebelum ni boleh je nak melahirkan pemain yang hebat. Right. Itu satu. Secondly, bila pemain warisan ni masuk, right? Contoh dia anak-anak kita dah tak ada cita-cita dah. Kalau you seorang budak yang main dekat sekolah, satu hari nanti saya nak main untuk Malaysia. Tak boleh kot, sebab last semua warisan akan masuk. So itu pun tak bagus untuk ekosistem, right? So kita kena tengok long term dan sebenarnya tanya diri sendiri, bolehkah kita terima benda ni? Kena ada, bagi saya, satu mixture. Bagi saya at least lah local players ni. Local ni maknanya pemain yang dibangunkan di Malaysia. Tak semestinya anak Melayu, India, Cina. Boleh jadi Mak Saleh yang lahir kat sini, right? Duduk sini, besar kat sini, masuk melalui sistem kita. Budak-budak international school banyak ni masuk sistem kita, right? Tapi dia orang dibangunkan di dalam ekosistem bola sepak kita, adalah produk ekosistem bola sepak kita, kan? Barulah sedap rasanya. So maksudnya saya bersetuju dengan kalau ada Mat Saleh anak luar negara yang datang ke Malaysia dinaturalisasikan dengan cara yang betul, boleh main macam tu lah. Kalau dia adalah kalau produk sistem sini. Kalau kita cerita pasal naturalisasi, kalau dia lahir dekat sini, saya rasa Okay je. dia Malaysian kan? Malaysia. Dia Malaysian, cuma dia berbangsa lain lah. Yes. Dan lain-lain kan. Tapi macam tadi Fad kata tak bersetuju dengan naturalisasi kan. Okey, sabar. Saya Okay. Alright. Fad macam dah kat mula lah. Okey, tak bersetuju dengan pemain naturalisasi. Tapi kalau kita tengok pembangunan bola sepak dunia, kita boleh ambil contoh model relatif yang kita ada seperti France, Germany, Spanyol dan sebagainya. Mereka ini majoriti dalam tim adalah pemain naturalisasi. Tak. Tapi dia orang homegrown Tak. Kita nak dengar dia punya perspektif. Jadi mungkin siapa nak jawab dulu? Okay, kalau tak salah saya, kita ambil France lah contoh. France. Kalau tak salah saya, France dia memang asalnya ada pemain-pemain yang daripada negara lain, tapi dia dibangunkan dalam sistem bola sepak Perancis itu sendiri. Bermakna bukan dia duduk dekat luar negara dan Malaysia. Dia tak duduk PJ kan. Tiba dah besar, tiba dia main Perancis. So, contohnya Zidane kita sebut tadi kan. He is of Algerian descent. Yes. Right. Tapi dia bermain, mak bapak dia dah pergi ke Perancis. Okay. Dia main di liga bawah Perancis, dia main di kelab Perancis, dan he's French. He's more French than cuma dia ada keturunan Algeria lah. Yeah. Ada juga pemain yang daripada luar tu ada, sebab kan faham France ni is a colonial power. So dia banyak lah negara kat Afrika ni yang dia. Tapi kebanyakan pemain, tapi kebanyakannya memang melalui sistem. Dan kebanyakan pemain Perancis sebenarnya lahir di Perancis. Cuma mak ayah yang luar datang. So dia second generation, third generation. Mereka lahir di Perancis. Okay, jelas. So kan ada juga negara lain yang tak ada kolonial ni, macam kita tengok jiran-jiran kita kan. Tapi kita nak kena tengok komposisi tu, right? Kita tengok pasukan Vietnam baru ni kita boleh lawan kan. Actually more than 50% is local. Ada seorang dua juga, betul tak? Seorang ke? Yang striker dia tu pun, saya pun terkejut. Dia actually Vietnamese yang berkahwin dengan some African. Nama Vietnam. Right. Apa nama dia? Son ke apa? Abang dengan Selangor semalam tu ke? Bukan. So dia adalah hasil daripada kekacukan orang kahwin kat situ. Okeylah, jin African lah, tapi melalui sistem sana saya rasa. So that is okay, right? Kita bukan masalah bangsa kita, masalah adakah dia hasil produk ekosistem bola sepak kita. Because that bagi saya adalah ukuran yang menyatakan kita berjaya. Betul. Kita bagi contoh yang ni lah. Ada orang yang belajar di luar negara, pergi universiti luar negara, datang kerja balik kat Malaysia kan. Ataupun kita ada local graduates macam budak UM, UKM, USM dan sebagainya kan. Beza tak? Kita of course kalau boleh kita nak orang yang dilahirkan daripada sistem kita. There's more, lebih sedap, right? So dulu masa kita muda semua hantar kat luar because local university tak ada, betul. Sekarang dah banyak, okay, belajar dalam, you kerja, you buat untuk negara sini, betul. Same thing dengan bola sepak ni, right? Kalau boleh lahir pada sistem kita. Maknanya sistem kita ni perlulah melahirkan bakat-bakat yang bertaraf dunia. Sampai bila kita nak cukup sana, cukup sini, ambil pada situ, right? Saya nak masuk sikit daripada sudut sentimen diorang ni lah. Yang kita ambil sebagai pemain naturalisasi ni lah. Kenapa pada pertama sekali tu kita Malaysia ni, kita pun tahu kita satu negara bola sepak yang mempunyai ranking yang orang kata memang tinggi kan, tapi tinggi ke bawah kan.
Maknanya kita punya ranking orang kata tak berapa baik lah kalau nak dibandingkan dengan negara-negara lain, negara-negara asal pemain-pemain ini kan. Jadi mereka sebenarnya menerima tawaran naturalisasi daripada negara kita ni adalah disebabkan mereka tidak ada peluang untuk bermain Negara sendiri. dekat negara sendiri, Untuk negara sendiri. untuk negara sendiri kan. Jadi sebab tu mereka terima tawaran untuk bermain dengan negara kita. Dia terimalah naturalisasi itu punya tawaran. Jadi dekat sini kalau kita nak tanya, Dan engkau sebenarnya kat sini ada tak? Sebab tu yang macam saya cakap tu kan, dia tidak membesar kat sini. Jadi dia datang sini sebab apa? Sebab dia nak main bola. Jadi dia tak ada hati. Spirit tu tak ada. Malaysia tu tak ada. Dia boleh lah cakap, oh I love Malaysia lah, apalah semua. Tapi hakikatnya tak ada. Itu belum kita bercakap lagi soal betul ke tidak dia lepaskan pasport asal dia. Saya ambil contoh. Sekarang ni pemain, contoh kita ambil Brandon Gunn. Brandon Gunn sekarang bermain dekat Liga Australia. So dekat Liga Australia tu, adakah dia didaftarkan sebagai pemain asing? Maknanya pemain import dalam Liga Australia, ataupun dia didaftarkan sebagai pemain tempatan? Kan? So itu yang orang kata Brandon Gunn ni dia orang kata kalau kita media kita selalu cakap pemain warisan. Dia Betul. kacukan kan anak. dia Dia Malaysian. Right. Itu yang itu. Dia naturalize kan? Kan? Tak. Dia naturalisasi ni memang Bukan warisan ke 5 tahun ke dia still falls under naturalisation kan. Dia tak salah saya, mak dia Malaysian. Something like that lah. Mak atau bapak dia salah seorang Malaysian. Jadi dia Malaysian lah. Right. Memang dia ada IC, bukan dia tak perlu diberi IC. Faham tak? Betul, tapi still yang maksud saya dekat sini ialah kalau pemain yang macam itu pun dia orang kata kita pun tak tahu dia ada pasport dual pasport ke apa ke, apatah lagi pemain yang memang engkau dapat naturalisasi tu, kau dapat IC tu sebab kau 5 tahun bermain dekat sini. Kan? Dekat mana pula dia punya rasa semangat Malaysia dia tu? Dia boleh cakap je kan, kita memang semangat untuk pride lah, apalah semua. Saya tak boleh dibeli lah dengan saya rasa saya tak boleh dibeli lah dengan benda-benda tu kan. Maksud bis tu ada yang cakap yelah bila kita mainkan lokal kalah nanti korang juga bising. Saya kalau cakap saya lebih baik kita bising lah daripada kita Betul. bodoh menipu. Betul. Dimalukan dengan apa orang kata maruah negara tu direndahkan sampai ke ni kan. Baiklah kita ni kalah dan kita bising apa tadi cakap apa nyet apa? Nyet. Bising tu lagi baiklah daripada tu. Biarlah 100 tahun pun bising tak apa daripada kita maruah kita dijadikan macam ke hari ni. Sebenarnya orang lupa ni, tujuh ni bukan warisan. This is the issue. Bukan. Dia bukan warisan. Datuk atau nenek dia orang tidak lahir di Malaysia. Sah. Okay? So dia adalah penipuan. Betul. Kita ni negara Malaysia ni adalah penipu. We are cheats. It's clearly stated dalam keputusan FIFA tu, menipu sistem. Cubaan menipu secara sistematik. Kita ni menipu. Di dalam mata dunia, Malaysia ni negara yang cuba menipu dan kantoi menipu. Right? Kita tak faham sebenarnya, kita nampak warisan lah apa tu. Tak, we are like kita menipu. Kita kena terima yang penipuan tu berlaku dan seluruh dunia melihat kita sebagai negara yang menipu. Dan itu memang tak boleh. That's why it's a matter of principle and integrity. Dan sebab itulah kenapa kita balik pada tuntutan pertama tu, kenapa tujuh kerakyatan ni nak kena ditarik balik supaya bersihkan nama kita, reinstall the integrity lah. Betul. Kan? Reinstall the integrity lah. Orang kata bahasa pasar dia, bagi muka sikit lah kat rakyat ni kan. Kau bagi muka lah sikit kan. Kau nak cover yang atas-atas tu 7 orang pemain ni, kau nak cover buat apa? Betul. So kepada kan? PMX KJ dengan apa? KDN sila ambil maklum ya. Sepatutnya mereka inilah yang PMX apa semua, dia kan tokoh reformasi kononnya. Patut dia kena buat reformasi ni. Kau nak suka. Soalan makin panas. Saya untuk segmen kedua ni soalan makin panas dan makin hangat. Rasa tadi saya macam terpinggir je. Fad dah macam gantikan saya jadi host pula kan. Dan memang berdua apa semua. So tak apa, kita akan kembali ke segmen yang ketiga. Kita akan bincangkan dengan lebih mendalam apakah bentuk yang mereka mahukan dan sebagainya. Kita jumpa di segmen yang ketiga.